Okey, Assalamualaikum semua. Saya Aisyah, Get Teen dan berasal dari Shah Alam, Kelang. Okey, so hari ini kita nak cerita tentang anatomi gambar iklan Facebook dan Instagram yang berkesan. Sebab apa? Bila kita beriklan di Facebook, gambar adalah the first thing orang akan nampak bila di scroll. Okey, so this is super important. Video pun boleh juga, tapi dalam kita punya tutorial hari ini, kita akan fokus kepada gambar. Okey, so first nak bagi sedikit tips. Untuk gambar di Facebook dan IG, saiz dia kita recommend saiznya square ataupun segi empat tepat ataupun dia boleh juga 4x5. Okey, 4x5 ni dia lebih memanjang. Dia bukan full macam kat TikTok kan dia full screen, tapi yang ini kita nak dia 4x5 supaya kita akan nampak sikit copywriting kat atasnya. Nombor dua, design dan warna gambar ni mestilah relevant kepada audience. Kepada audience yang kita nak jemput. So contoh kalau kita nak jemput wanita, that means warna dia mestilah pink or orangey, dia lebih feminine kan. Gambar pun mestilah wanita. Macam tu. Ataupun kalau kita nak invite ke nutrition club, mungkin gambar tu warnanya lebih kepada hijau-hijau kan, more organic. Mungkin ada suasana yang happy-happy orang kat club. So design dan warna memang kena relevant dengan audience yang kita nak. Okay. So kita straight go to the first one which is headline. Okay, headline ni adalah teks yang kita akan first nampak bila kita scroll dan kita tengok iklan tersebut. So dalam saya punya teks ni, headline saya ni sangat clear sebab apa? Dia memang bold. Kelas nama wanita Shah Alam ni bold. Lepas tu dia memanggil orang yang berminat dan kelas senaman. Dah clear. Oh, kelas senaman. So it's very clear kita nak jemput tu untuk kelas senaman untuk wanita yang berada di Shah Alam. So bila clear, then kita akan start untuk attract audience yang relevant untuk kita punya program kita di club. Okay. So flow tips yang kedua bila kita baca buku kan contoh kita baca buku kita mestilah baca daripada kiri ke kanan. So sama je macam kita punya iklan, manusia dah ditrain untuk membaca dari kiri ke kanan. Nombor dua, dan kita juga ditrain untuk baca dari atas ke bawah. Berbeza kalau contoh kita di Jepun contohnya. Jepun ke China the writing tu kanan ke kiri. Dia flow dari kanan ke kiri dan tulisan dia macam tu kan ke bawah. So kepada setiap audience yang akan berbeza. So di Malaysia ni flow-nya dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, also atas ke bawah. Okay, the second tips. Kita boleh juga masukkan satu supporting sub-headline. Contoh kat sini, saya letak cardio and strength. Optional saja, tak perlu pun, tak ada pun tak apa sebenarnya. Tapi bila kita letak tu, dia lagi menguatkan kita punya offer kita ataupun program kita. So, contoh di kelas drama kami ada cardio dan strength workout. Tapi kami tak ada contoh macam aerobic ke, tak ada. So kita akan terus attract ladies yang mencari cardio and strength. Okay, so this is optional tapi sangat-sangat recommended. Okay, the next one adalah gambar yang relevan. So gambar yang relevan ni sangat penting. Sebab apa? Kalau contoh kita letak gambar satu group of friends tengah happy-happy minum air. Kan? Tak macam apa ni? Dia bukan sebab apa ni, tapi sebab kan orang scroll dekat social media sangat cepat. So kita nak make sure bila dia scroll tu dia terus nampak. Oh, okay, senaman. Oh, tengah angkat kettlebell. Alright, okay, so this is what I want. So relevant kepada audience kita. So right now kita akan go through satu contoh iklan. So kita nak improve iklan ni. Iklan ni dah okay. Dia dah ada elemen-elemen yang kita nak. Cuma saya akan suggest a few recommendation kat sini. Okay. So the first one saya di dalam Canva. Saya guna Canva Pro. So bila guna Canva Pro ni banyak benda kita boleh buat. Okay. So saya akan guna Magic Grab kat sini. Okay. So saya punya tujuan right now saya nak grab this lady with the ropes. Macam ni. Okay, with the ropes. Okay, hopefully AI ni dia detect. Okay, okay. So kita nak grab this lady dan nak keluarkan daripada background ni. Jom kita tengok. Okay, so we have grab her out, I think. Okay, amazing. So sekarang ni saya akan duplicate sebab saya tak nak kacau the original. Saya dah kacau lah sebenarnya. Saya dah keluarkan lady ni kan. So kita akan keluarkan and then saya nak delete the background. Okay, saya nak deletekan background ni. So again, saya akan gunakan my magic tool here. Okay.
Magic eraser. Yeah, let's go with that. And saya nak klik saja. Okay, so I want to delete this. Maybe I use a brush. Okay, so nak delete this entire thing kat sini. Alright. Okay, so hopefully dia punya AI dia akan take care of this. Let's delete it out. Okay, sebab apa saya nampak ada mesin kat sini kan. So di studio kami tak ada mesin. So let's do that. Let's erase. So kita kena pastikan bila kita menjemput tu kan, so orang expect something kan. So kami di kelab kami tu kami buat functional workout. So dia tak ada mesin lah, dia very kita guna equipment je. So kita nak delete lah that one. Let's do it. So Magic Eraser ni take time sikit, depend kepada speed komputer anda. Okay, let's go. Dan juga berapa orang tengah guna Canva pada masa ini? Okay. Something went wrong. Okay, dia tak nak delete pula. No problem. It's okay. So tak nak delete tak apa. So saya akan terus buka a new page. Design dia, saya nampak design ni macam classy kan. Classic design, classy design. So saya akan cari something classy then. Classy. Okay, alright. So yeah, I look something like this lah. Okay. So I'm looking, so saya on Pro Canva, so I can take apa-apa saya nak. Tapi saya kira kalau yang siapa yang tak ada Pro Canva, ada yang the the regular Canva pun tak apa, tak ada masalah. So saya nak find something yang elegant and classy. This one looks good. So saya cari combo perkataan yang sesuai. Okay, this is nice. Cuma saya nak figure out mana nak letak the kakak yang tengah buat rope tu. Kan? I think saya nak tak gambar. Dia letak gambar ni pun ada gambar macam ni. That's good, I think. Let's do that. Coming soon ni. Okay. And I'm going to take the other design too. Classy again. So kita boleh combine tau. So kalau kita ada few like kita suka, macam saya suka yang ni. Okay, so we can combine the two. So I think the original gambar tu this is the format dia kan. Okay, so this is the format and so lebih kurang macam ni. Okay, nice. Okay, and then saya nak gunakan frame ni untuk letakkan kakak tadi. Okay, so first saya nak susun je. Okay, let's susun this gambar. Okay, let's do that. Make it a little bit bigger. So saya ni suka macam everything very tepat one. Let's see, bear with me. 971, 97. Almost there. Almost there. Go, you can do it. Alright. Okay, so this is like kita centerkan dia lebih kurang. Okay, tak perlu terlalu tepat ya you guys. Kita just nak as tepat as we can. That's all. Okay, so jap kita zoom out sikit. Zoom out sikit. Alright. Okay, I still have a lot of space to play with. So I'll just eyeball it. Okay. Okay, can. Okay, so sekarang ni yang ni. So saya suka duplicate so that if I make any mistake, saya boleh just go back. Okay, so I use this one. Delete dulu. So ni saya imagine this is a kelas senaman kan? Okay, kelas senaman. Right, let's do a left. Like that. Okay, so saya nampak dia overlap macam ni. So kita boleh jauhkan sikit dia. Kelas senaman. Okay, I'm going to do wanita here. Okay, wanita. Let's see. Fitness class. Okay. So boleh je buat English. So you can you will attract English people lah. English speaking boleh je. So kita buat fitness class. Kita follow ni fitness class. Ladies kita buat ladies fitness class. Okay. Space it out a bit. Ladies fitness class. And then so to avoid visual clutter yang banyak sangat. Okay, I'm gonna delete all these stars here. It looks cute, tapi tak apa. Nanti kita boleh ambil balik kalau kita nak. Okay, insyaAllah. Okay, that's good. Alright. Okay. Sekejap kita delete semua ni.
Okay. Okay, that's huge. Besar gila. Okay, so kalau besar gila, kita just kecilkan dia sikit like this. Okay. Saya nampak ni agak serabut tau. So maybe the font is not doing justice here. So maybe let's see what is tan keyword. Okay. So saya suggest kan kita just keep to ni namanya dia ada macam ekor-ekor ni kan. So kita tak nak macam banyak sangat ekor kat sini. So maybe this one. So saya tengok apa dia punya yang apa ya DM Sans. Okay. So let's see. Let's see if DM Sans looks good. Okay, maybe that's okay. That's good. Alright. Besar. Maybe not. Maybe not like that. Ladies. Mm-hmm. Ladies. Or, okay, fitness class ni. Saya nampak ladies tu okay. Fitness class ni maybe kita buat yang, okay, jadi sekejap. Yang like bowl, something like bowl, like leg Spartan is like huge. Macam tu. Ladies fitness class. Oh, we can go with the DM Sans tadi. Okay, we bold it. Okay. Right. Ladies fitness class, Shah Alam. Okay, so that's kind of clear. Kalau tak puas hati, edit ya. Edit sampai puas hati ya. Gitu. Shah Alam. Maybe we can like squeeze that up. Shah Alam now. That's it. Ladies fitness class, Shah Alam. Maybe kita follow dia punya slanting tu. Okay. Ladies fitness class, Shah Alam. And maybe kita nak letak di star here macam comel kan. Kita letaklah. Gitu. Okay. Alright, ladies fitness class, Shah Alam. Let's turunkan sikit. And then saya nak letakkan juga dia punya subtitle tu. Bagus. So kita kat sini ada strength training kan. Weight loss and strength training. Kita fokus kepada, okay, weight loss. Okay, this is good. Weight loss actually quite difficult ke? Topik yang mencabar. Benda yang mencabar untuk iklan kat Facebook sebab dia sangat banyak sangat gila rules. So kita akan for kita punya iklan ni kita avoid dulu any words with dia boleh tapi dia macam so tricky. So kita tak buat dululah. So kita go for like this. And then saya akan ambil oh I see what he did there. So this one is like play fair. Benda yang sama tapi dia unbold. Oh, okay, okay. But I like this actually. Ladies fitness class, Allah. Comel juga kan? Comel. Alright, so now kita akan ambil this one. Okay, so saya nak letak sini. Okay, cardio and strength. Okay, nice. Sikit. Cikgu sikit. Okay, so again, I will do like memang saya bias lah sebab saya benda ni dah buat macam ni. So this is like the format kan. Ni kita ni design. Okay, you can do any design you want, no problem. Okay, so I will go like kita nak alternatekan dia sikit. So the only color they have like very like black and white pula. Apa ni nama dia? Taupe, whatever. Beige. Okay, so kita nak bagi dia a little bit pop a little bit maybe. No, that's not what I want. Effects sebenarnya. Okay. Maybe we like pop it. Okay, and then we go like the font is gonna be like maybe that. Maybe not. Maybe this. Okay, there. Okay. Yeah. So like okay, the design as you wish, as you wish. Kita tak perlu jadi designer yang power. Kita just nak jadi Herbalife way power. Okay. Okay, ladies finish kashat lah. Okay, now I'm going to pull this lady here and put it here. Okay, so this looks so out of place, betul tak? Okay, so now what I want to do, saya nak ambil ni, this frame here. Okay, kakak ni nak jual sunglasses saya tengok. So I'll put this here. So maybe I'm going to position dia kat belakang. Yeah. Okay. Alright, maybe like that. Okay, saya suka gambar ni macam besar sikit tau. So like super obvious apa yang kita tengah nak mempromosikan. Okay. Okay, I see a little problem here because kadang-kadang kalau ada barcode ni dia jadi macam isu kepada setengah social media.
Okay, so let me just. Okay, korang, you don't have to like fill the whole thing tau. White space is good. White space is good, korang. Okay, it's like that maybe. Okay, let's balance out this little star thing here, maybe here. Okay, comel. Comel. Alright. Okay. So that's the vibe. So sekarang ni saya akan cari. I mean, this is kalau kita ada original photo ni, kita just take it, but there's like those things. So saya nak apa ada equipment kan. So what I want to do is I want to go to my photos. Photos ni macam all the stock photo yang Canva dah sediakan. So kalau pro you can go ahead and ambil je. So saya nak cari studio. No, studio. Fitness studio. Okay, so cari yang macam lebih kurang kita orang punya club lah. Macam ni boleh lah, boleh lah. Can lah. Let's see, let's see. Macam lebih kurang nak cari yang lebih kurang je kan. So kita bila orang datang kan orang tak terkejut. Orang tak cakap, mana pergi semua equipment. So we don't want that to happen. Okay, let's see. If you already have like a good picture of your studio pun okay je, terus gunalah. Ataupun cari yang macam lebih kurang lah. Kurang lah. 10 lah cari. Pernah dulu cari. Sat no. Sat. Let's see now. Okay, okay, move on. Studio. I think yang tadi okay. Kadang-kadang benda yang first kita nampak tu okay je. Mana tadi? Ni. Okay, so let's replace that. Is that okay? That's not okay. What is? Okay, maybe. Okay, maybe. Let's see if it works. This kakak pun. Okay, that's one thing like macam menyampau tu lah dengan Canva ni. Susah betul. Kalau benda yang dah cut, nak gerakkan dia, ya Allah jenuh. Nanti dia masuk dalam frame ni. Okay, so contoh kan, kita nak make that weird cut here. Okay, we can be artistic like that. Macam dia pop out of the picture pun okay. Ya, maybe like jauhkan sikit ni. How does it look okay? How does it look like in the original? Oh, macam tu. Letak kita. Okay, ladies fitness class inshallah. Okay, looks good. Okay, let me see like the original. Not you, not you. Oh, I gotta move her again. Okay, so okay, okay, je, tak masalah. Okay. Okay, so this is the edit that I will make. And this is the original. So original okay je. Cuma kita nak ada elemen-elemen di mana perkataan tu kita read from top to bottom and left to right. Okay. And then the gambar tu okay. Gambar tu tak ada masalah. Cuma just susunan je lah. And then the background lah. Background tu kita nak buat something yang relevant to our club. Itu sangat penting. So I want to just okay, that put in. Okay, so the rest of it is depend kepada kita punya uh, creativity lah. Kan? So you can spend time on it. Make sure you love it. So bila orang yang datang tu dia akan vibe vibe dia sama macam kita. Kan? So that's really important lah. Okay, so insyaAllah oh yeah, the barcode. So kalau saya akan cover sikit the barcode sebab apa sometimes you know like Canva pula social media ni dia sensitif sangat macam ni. Dia macam kita menjual kat sini kenapa tak menjual melalui platform saya walaupun kita buat ads kan. Okay, so this one so I just take like what is the color of this, kadang-kadang it's not really white. It is white. Okay, Canva stories maybe I put like like some doodle, little doodle, a little doodle. Nine doodle, doodle. Hearts, maybe stars, doodle stars. Star doodle in a row, star doodle in a row. Let me say, and it doodles. Very, very good. Maybe this one. Okay, jom kita singkan dia. Menulis, correct. Tak comel pula.
Just don't do it. Okay. Canva stories? But why? Dah lah aku delete je semua. Dah lah, kita delete je semua kan. Kita crop je lah. Not you. I want to crop this. Oh, tak boleh. Dah lah. Crop je. Okay. Clean, clean, very clean, very like okay, nampak. Okay, so this is the final result. Alhamdulillah. Okay, so let me see anything else that I like from here. Okay, all right. So thank you so much, everybody. Bye bye.